Anda kena pakai inhaler ni kalau anda stres ataupun nak tidur susah kan. Nak pakai pun senang. Tarik kat sini, letak kat hidung. Kemudian tutup sebelah. Tahan, kemudian lepas. Cara nak pakai dia macam tu saja, dia tak complicated nak pakai dan harga dia memang murah geng. Harga dia murah je, kalau berminat boleh tengok dekat beg kuning di bawah ni. Aku recommend sebab aku dah pakai lama, dia ada hasil tau. Dia menenangkan kita punya otak. Di mana bila mana otak tenang, nak tidur pun senang. Kalau yang mana stres dan tak ada keberkesanan, sebab ini adalah satu ikhtiar. Kalau nak lebih berkesan, makanan kena jaga juga ataupun pergi bersenam. Buatlah senaman apa pun, brisk walk ke, pumping ke, push up ataupun squat. Paling penting squat lah. Kalau untuk lelaki kena buat squat. Sebab dia akan boost kita punya testosteron. Bila testosteron kita tinggi, kita akan kuat buat kerja, otak jadi laju dan hidup lebih tak penat, tak letih. Itu pentingnya testosteron tu. So macam mana kita nak menstabilkan dia adalah inhaler tu. Inhaler ni dia dapat kurangkan stres. Bila mana stres kurang, hormon tu dia akan jadi lebih baik selalunya. Sepatutnya macam tu lah kalau ikut sains. Jadi yang mana rasa letih dan cuba-cuba macam mana nak menenangkan fikiran supaya dapat tidur yang deep, sangat deep sleep tanpa ada gangguan, dan bila mana bangun tidur tu rasa tidur cukup. Tidur pun kena awal, jangan lambat sangat sebab nak kena mengawal. Jadi kita kena train macam mana nak tidur dengan sikit tapi ada kualiti yang tinggi. Antaranya kena pakai inhaler tu. So kalau tak ada apa-apa dan berminat, boleh tengok dekat beg kuning di bawah ni. Harga dia murah dan sale tak banyak. Dan dia punya stok tak banyak, okey? Buat masa sekarang stok masih ada, diskaun pun ada lagi. So cepat akan dapat harga yang sangat murah, okey? Let's go.